semua orang yang kuat imannya, ulu himmahnya, sedih sekali sekala, down sekali sekala tu biasa, semua manusia termasuk saya. Tidak ada orang yang imannya tinggi yang sentiasa lemah semangat. Ketahuilah, ketika kita selalu lemah semangat, iman kita mempunyai penyakit. Pilih salah satu daripada ibadat yang banyak. Tiap-tiap orang Allah Ta'ala pilih untuk jadikan ibadat yang jadi qurratu ain lahu. Ada orang Allah jadikan puasa sebagai penyejuk hati dia. Dia suka puasa. Ada orang dia suka solat, maka dia banyakkan ibadat yang menjadi penyejuk hati dia. Kata Imam Al-Hasanul Basri, cari penyejuk hati kita, sama ada ketika baca Quran atau solat kita atau sedekah kita. Tiap-tiap orang tak sama. Rasulullah semua ibadat adalah penyejuk hati sallallahu alaihi wasallam. Kita Allah Taala bagi, mungkin dengan solat, mungkin dengan membanyakkan selawat, ataupun dengan puasa, ataupun dengan sedekah. Wallahu alam, tiap-tiap orang Allah Taala pilih untuk bagi melalui ibadat apa. Kuatkan iman kita dengan menambahkan ibadat yang ikhlas kerana Allah SWT. Ada orang bayang malam apa semua, bukan tak solat 5 waktu. Solat 5 waktu macam biasa, cuma dia punya doa ibu dia. Dia telefon mak, doa untuk abang si mak, minta mak sebut perkataan redha. Siapa yang belum pernah, ini antara kunci yang paling besar, minta ataupun dengar perkataan redha daripada ibu atau ayah dia. Try buat. Ia mengubah kehidupan ramai orang. Mak kita tak pernah sebut, bagi tahu. Mak sebut, mak redha hidup abang. Dia membuka banyak lubang-lubang yang tertutup dan terkunci. InsyaAllah.